Tengok ni. Tu. Gedik nampak tu. Okey, jom. Kita potong dia. Asal? Iya. Asal tak buat kuih kat bulan puasa ni? Kuih? Ha. Maksud bukan tak nak buat kuih. Sebab kuih ni senang sangat. Senang sangat? Ha. Kuih apa? Kuih ni tak payah nak bakar-bakar. Tak payah kita nak kukus-kukus. Kuih ni sesuai lah kita buat menu berbuka puasa. Ataupun nak buat untuk open house raya pun boleh. Menu ni senang je. Macam itu sebelah mata pun boleh buat. Iyalah. Iya, tak percaya ke cakap Mak Su? Buatlah tengok. Tapi kuih yang Mak Su nak buat ni, kuih daripada tu. Negara jiran pula daripada jiran kita Thailand. Menu kuih ni pernah viral lah kan dulu kan. Okey, nak tahu kuih apa Mak Su buat hari ni? Jom tonton video Mak Su sampai habis. Okey, jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mak Sila Badrul lagi. Okey, untuk hari ni Mak Sila nak kongsikan satu resipi pencuci mulut ataupun dessert lah. Okey, menu ni sesuai kalau kita hidangkan untuk juadah iftar, berbuka puasa ataupun kita nak buat menu open house hari raya nanti. Menu ni memang senang lah dan menu ni pernah lah viral suatu ketika dulu. Jadi hari ni Mak Su nak cuba buat. Tapi Mak Su nak sebut nama dia tak tergamak. Tak tahu betul ke tak. Kalau salah, mohon betulkanlah. Mohon maaf, okey? Jadi hari ni Mak Sila nak kongsikan resipi kuih lengkleng Mak Su Ilas Tau. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, untuk menu ni dia ada dua jenis bahan lah. Untuk bahan yang pertama ni untuk pewarna. Dan ni bahan inti tengah dia, santan lah. Okey, untuk bahan pewarna dia, first kali Mak Su gunakan bunga telang. Tapi Mak Su guna yang jenis kering lah. Kalau dapat yang fresh lagi bagus. Lepas tu Mak Su ada tepung kacang hijau yang warna putih. Sahabat boleh dapatkan dekat kedai-kedai bakery. Lepas tu Mak Su ada gula dan 200 ml air. Okey, untuk bahan inti tengah dia santan ni, first kali Mak Su ada 350 ml santan. Ada 30 gram tepung beras. Ada gula, garam dan untuk bahan topping dia, dia kena guna kacang hijau yang telah dikupas kulit. Okey sahabat, jom kita start masak. Let's go! Okey, first kali Mak Su nak buat bahan dia punya inti tengah santan tu. Okey, first Mak Su menggunakan 300 ml santan. Jangan buka api lagi. Okey, lepas tu ni 30 gram tepung beras. 25 gram. Dan ni garam dalam 1/4 sudu. Okey, lepas tu kita gaus sebati. Okey, kita gaus sebati baru kita buka api. Bagi tepung-tepung ni larut dulu. Okey, ni apabila santan dengan tepung ni dah larut. Okey, lepas tu Mak Su buka api. Bismillah. Okey, kita buka api dan kita kacau dia sampai dia likat dan dia meletup-letup dan dia berkilat sikit. Tu maksudnya dia dah masak dengan api yang sederhana kecil. Sahabat nampak ni dia dah meletup-letup macam ni. Lepas tu dia punya kelikatan macam ni dah okey. Jadi kita boleh tutup api. Senang je kan? Dia kacau-kacau je. Tak payah nak guna oven bagai, senang je. Okey, dia kelikatan dia macam ni. Okey, bila tekstur dia dah cun, jadi kita boleh tutup api. Okey, lepas tu kita tuang santan ni dalam piping bag. Okey, lepas tu kita biarkanlah santan ni sejuk sekejap. Okey, sekarang jom kita buat dia punya bahagian pewarna pula. Untuk bahan pewarna, first kali Mak Su nak rendamkan bunga telang kering ni dengan air panas. Okey, ni Mak Su agak-agak je lah dalam satu sudu macam tu. Lepas tu kita rendamkan dalam air panas 100 ml. Okey, kita bagi warna dia keluar. Okey, sekarang Mak Su nak buat untuk bahan pewarna dia. First kali ni, yang air rendaman bunga telang ni. Bahan-bahan ni semua kita kena letak dulu dalam periuk. Jangan buka api lagi. Okey, lepas tu Mak Su masukkan tepung kacang hijau. Okey, lepas tu Mak Su masukkan gula. Okey, air 200 ml. Okey, lepas tu kita kacau bagi larut dulu. Lepas tu baru kita buka api. Okey, lepas tu kita hidupkan api dan kita kacau sehingga dia pekat.
Bila dia dah meletup macam ni, tu maksudnya dia dah masak. Kelikatan dia bukan terpulang sahabat, memang kelikatan dia macam ni. Lepas tu tadi Mak Su ada tambahkan sedikit pewarna biru lah. Sebab tu dia sedikit pekat lah. Okey, kita boleh tutup api. Dan kita masukkan dalam piping bag. Okey, tadi Mak Su masuk dalam piping bag tapi dia terlalu panas. Jadi Mak Su masukkan dalam jug. Okey, lepas tu kita masukkan dalam acuan ni. Tapi kita kena cepat-cepat tau. Sebab kita tak boleh lambat. Nanti dia keras. Kita susah nak masuk dia punya santan tu. Lepas tu kita masukkan 3/4 cawan je. Jangan terlalu penuh. Okey, lepas tu kita pipekan santan ni dalam dia punya acuan ni. Kita kena cepat lah sebab takut nanti dia punya yang bahagian mana tu keras. Okey, Mak Su dah siap dah pipekan santan dalam acuan ni. Jadi kita setkan dia, bagi dia sejuk. Nanti kita tengok hasil dia. Okey, sementara nak tunggu kita punya kuih tu dia set dan keras. Jadi Mak Su nak gorengkan kacang hijau ni. Bismillah. Kalau sahabat nak buat yang secara manual, bolehlah guna kacang hijau biasa tu. Tapi kena memerlukan kesabaran yang tinggi lah nak kupas kulit dia. Ni Mak Su beli kat kedai bakery je ada jual. Senang. Dia dah siap, kupas. Okay, kita goreng sehingga dia golden brown macam tu. Okey, bila dah golden brown macam ni, kita tapiskan dia. Kena api yang slow sahabat sebab kacang ni dia cepat hangus. Okey, ni Mak Su punya lengklem ni dah set dah. Tengok dia senang je dah tanggal. Bila dia dah cukup keras, lepas tu kita keluarkan. Kalau ada macam paper cup ke daun pisang ke, boleh buat lapik dia lah. Senang je, kita tarik je. Ataupun nak guna pencokir gigi pun boleh. Tengok ni sahabat. Tu gedik-gedik. Lembut je. Okay, lepas kita letak sini. Oh, sedap ni. Okay, sahabat tengok ni. Senang je. Nampak tu? Gedik-gedik. Okay, kita letak. Allahu Akbar. Masya Allah, comelnya. Okay, sahabat, ni yang terakhir. Gedik-gedik. Nampak ni? Okay, lepas tu kita taburkan kacang hijau yang kita dah goreng tadi. Sedap ni. Aroma dia memang wangi lah kacang hijau ni. Okay, kita tabur atas dia. Okay, seterusnya Mak Su hiaskan dengan daun pandan. Bagilah dia cantik-cantik sikit kan. Ni kalau buat idea jualan pun laku ni. Yang terakhir. Alhamdulillah siap. Alhamdulillah, kuih lengklem Mak Silasta dah siap. Jom kita makan. Okey sahabat, jom Mak Su nak rasa. Okey, Mak Su ambil satu. Gedik-gedik. Toing. Gitu, okey. Mak Su nak rasa, kita buang dulu ni. Dia punya santan dia ni memang wangi. Makan peluang kacang hijau ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia seakan macam kuih nona manis tu. Tapi yang ni versi dia bergedik lah. Versi yang lembut kan. Memang sedap. Cukup lemak masin daripada santan tu. Lepas tu dengan aroma kacang hijau goreng ni memang padu. Bismillah. Memang sedap. Okay, Mak Su ambil satu. Tengok ni. Tu. Gedik. Nampak tu? Okay, jom. Kita potong dia. Bismillah. Masya Allah, memang padu. Rasa dia sahabat, cukup dengan dia rasa dia yang kuat daripada santan tu. Dia dengan inti kat dalam tu, dia meletup dalam mulut. Makan santan tu yang lemak masin tu memang padu. Lepas tu wangi daripada kacang hijau goreng ni memang sedap. Ni
suapan terakhir. Bismillah. Memang sedap lembut. Sesuailah kita jadikan menu berbuka puasa ataupun open house. Alhamdulillah, Allah bagi sedap. Okey sahabat, terima kasih yang sudi tonton video Mak Seni sampai habis. Yang mana tonton video Mak Seni, jangan skip iklan, okey? Sebagai tanda support masuk. Okey sahabat, jangan lupa like, komen, share dan subscribe YouTube channel Mak Sila Badu. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudi tonton video Mak Su sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom let's go.